macam ada suatu pelanggaran. So aku pun buka balik lah dia punya skru ni. Aku buka balik, aku buka dekat skru, tiba-tiba Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Kita ada apa? So saya dah buka bahagian valve intake dengan valve exhaust. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So ini adalah sambungan daripada video yang sebelum ni. So pada video kali ni aku nak settle sikit dekat motor C Evo Z aku. Yang mana korang masih baru ke channel YouTube aku, korang jangan lupa subscribe dan support dekat channel YouTube aku. So untuk video kali ini juga aku nak pasang head dekat motor C Evo Z aku. Pada video sebelum ni aku dah buat video pemasangan cara-cara nak pasang head, macam tu lah. Dia punya EFI ataupun yang seakatan dengannya, cara nak pasang memang sama guys, memang sama. Tapi yang head yang mana seakan-akan seperti head EFI. So pada video kali ini juga aku nak tunjuk satu lagi barang rahsia guys. Barang rahsia iaitu barang apa? Adalah ini dia guys. Aku beli head baru guys. Aku beli head baru lagi guys. What? Jom mari tengok ada apa dekat dalam ni guys. Jom mari tengok ada apa dalam ni. Kita unboxing guys, kita unboxing. A few moments later. Dia datang dengan complete set guys. Dia datang dengan complete set. Siap ada penutup, cover apa semua ni, rocker arm bearing siap ada valve lagi. Itu dia guys. Dia datang dengan complete set. Macam geng. Cantik tak? Dia datang dengan complete set. Tak lah guys. Sebenarnya head ni aku dah siap pasang dah. Korang boleh tengok pada video sebelum ni yang aku post. Siap ada cara nak pasang dekat head yang aku beli ni. So dia asalnya adalah head kosong. Cuma aku dah masuk dah barang part-part racing dekat head kosong tu. Korang boleh tengok dekat video sebelum ni yang aku dah post dah. Korang tengok ni, ni aku dah tambah aksesori dah ni. Ni aku dah siap cover. Dalam ni aku dah siap masukkan dia punya socket cam. So ini dia punya penutup valve. Penutup yang aku beli daripada Honda Vietnam. Ini penutup valve kit dia. So ini head ni. So dia punya part-part ni aku dah siap pasang lah. Tapi bukan aku ikat dengan skru ketat-ketat lah. Cuma aku letak benda penutup ni supaya nanti apabila aku pasang, aku hanya just ikat ketat aja. Cuma apa yang aku perlu pasang dekat enjin motor C Evo Z aku ni adalah head, dan aku akan gam. Dia punya dekat permukaan yang mana ada untuk macam dia punya kertas gasket lah. Senang cerita, yang ada kertas gasket tu. So aku kena gam je lah. Itu saja. So head ni aku akan masuk dekat enjin motor C Evo Z aku. Tapi sebelum tu korang jangan lupa sekali lagi subscribe dan support dekat channel YouTube aku, dan korang jangan lupa follow dekat TikTok aku, serta korang boleh pergi ke
akaun baru aku iaitu Lemon8. Link ada di bio TikTok aku. Korang hanya just follow je dekat akaun baru aku iaitu Lemon8. Tapi korang jangan lupa follow dekat TikTok aku. So, apa lagi guys? Tanpa kita membuang masa, jom mari kita pasang dekat head baru aku pada enjin motor Sea Evozer aku yang dah lama kena sidai. Okay guys, so tadi aku tengah berehat. So aku berehat, makan apa semua. So and then aku sambung balik kerja. Apa yang aku nak tunjuk dekat korang, ini dia guys, hasilnya setelah aku pasang head. Cuma dalam hanya 50% lagi lah, disebabkan karburetor belum ada lagi. Dia punya tepat sebelah ni dia punya penutup karbu sini satu dengan sebelah ni. So ini dia, dah siap. Cuma aku belum ikat lagi lah dia punya skru head block ni. Aku belum ikat skru lagi. Cuma apa yang menjadi lamanya adalah aku bahagian gam lah, gam gasket. Korang tengok ni, macam keluar dah ni. Memang aku ikat ngam-ngam lah, disebabkan tiang ni, pasal isu tiang ni, tiang block ni, tiang head block ni memang agak sensitif lah. So memang aku semasa aku ikat tu memang agak berhati-hatilah, ikut pada dia punya kekuatan. Kalau bahasa istilah dia punya pemotoran ni adalah torque, ialah torque. So aku mengikut rasa-rasa saja, ikut ngam-ngamnya. So supaya tak nak berlaku lah pasal isu-isu tiang head block patah lah, trip patah dalam tu lah, apa semua. Tu aku tak nak lah. So apa yang aku buat ni adalah aku ikat mengikut rasa lah, mengikut rasa. Kalau pakai yang jenis yang ada sistem torque tu, boleh dah dia akan bunyi ti. Yang tu dia punya sensor dia tu. Yang tu memang agak bersesuaian lah. So aku dah ikat. Cuma bahagian washer ni aku pakai washer yang Orimoto, and then yang ni nut ni aku pakai nut yang panjang lah. Korang boleh tengok lah yang aku pakai top set bahagian 53. Itu je lah. So memang aku pakai ni lah yang panjang. Cuma washer aku pakai yang Orimoto. So itu sajalah. Cuma bahagian cam ni belum pasang lagi apa semua. So itu sajalah guys. And sebelah ni sekali lagi, so tak ada apalah, cuma hanya tinggal karburetor dengan bahagian belah ni saja. Yang lain-lain tu kemungkinan aku akan buat di next content lah. Kalau aku buat dalam konten ni kemungkinan akan jadi panjang, nanti korang akan jemu pula. Cuba tengok guys, barang-barang aku dah siap prepare dah ni, nak simpan balik. So itu sajalah guys. Memang penat lah tadi guys masa aku nak pasang bahagian head ni. Satu yang menjadi lamanya adalah satu bahagian bush head. Dia agak fit lah. Biasalah barang baru barang baru apabila nak taruh dia punya push tu dekat blok tu, memang agak fit lah. Memang agak fit, teramat-amat fit lah. Satu. Yang kedua, pasal isu gasket. Gasket yang aku pakai ni adalah gasket besi. Nak pakai gasket copper pun boleh juga, tapi kalau pakai gasket besi ni dia umpama macam spring lah. Apabila melekat dekat bahagian head block tu. And then satu lagi bahagian cover head. Cover head tu, biasalah kalau pakai tiang apabila tiang pakai tiang FYM ni, tiang FYM yang agak keras ni. So nak taruh tu memang agak fit lah. Cuma apa yang aku perlu buat adalah aku ketuk-ketuk saja pakai tuku getah ini dia guys. Tu ni, tuku getah ni.
Ni jangan pakai tuku besi pula, akan pecah pula cover head tu. Ni aku pakai tuku getah ni. So itulah guys, yang menjadi punca lama tu, memakan berjam-jam juga ni guys. Itu aku siap pasang cam semua tu, aku berehat lah. Aku berehat sekejap, bagi hilang rasa penat atau semua. Tu je guys. So nanti aku akan buat pada keesokan harinya, pada bahagian yang aku beritahu tadi, bahagian cover dengan bahagian part-part dekat bahagian head lah. Aku akan buat pada keesokan harinya. The next morning. Okay guys, Assalamualaikum. Sebentar tadi baru je berlaku kejadian semasa aku tengah pasang head. Aku cerita dia macam ni guys. Sebenarnya aku dah pasang head dekat enjin motor si Evo Z aku, EF5 si Evo Z aku. So aku pasang, aku gam lah dia punya dekat bahagian head ni. Aku gam dia punya head block, and then aku pasang lah dia punya part-part component ni. Disebabkan aku pakai cam racing, so aku pun nak check balik lah. Aku dah ikat semua skru dah ni. Aku dah ikat ke semua skru, termasuk skru pocket cam. So aku pun check lah balik, nak tahu kepastian ada bunyi pelanggaran tak, ada bunyi pelanggaran tak dekat bahagian head ni. So aku pun pusing lah guna magnet ni. Aku guna magnet ni untuk nak pusing, nak check dia punya ada bunyi pelanggaran ke ataupun tidak. So aku pun pusing, and then ada bunyi yang tidak menyenangkan lah. Bunyi macam ada suatu pelanggaran. So aku pun buka balik lah dia punya skru ni. Aku buka dekat skru, tiba-tiba tangan aku yang berbalut ni. Ni tangan aku ni yang ada berbalut ni. Sebelum kejadian lah ni. Semasa aku nak buka dekat skru ni, tiba-tiba teriris guys dekat tepi bucu besi ni. Ni tajam ni, yang tajam ni. So teriris, disebabkan kecuaian aku lah. Semasa aku nak buka, aku buka pakai ni lah. Aku buka pakai ni. Aku pun buka sini. Aku buka ni, tiba-tiba tangan aku ni terkena lah. Terkena dekat dia punya cuping-cuping tepi ni. So dia keluarlah darah, titis demi nitis, darah tak henti keluar. So ni dia punya kesan dia ni. Ni aku dah lap ni, ada kesan darah ni. Ni menitis dekat sini guys. So aku pun dah dalam keadaan tak tertuar arah lah. Tak tertuar arah. Aku pun biasalah apabila darah dah menitis ni tak henti guys. So aku pun minta tolong dah dekat mak aku. So mak aku pun cuba bagi tenangkan aku, and then mak aku pun dah sapu dah minyak ni. Dah sapu, and then mak aku pun dah balut-balut dah. Ni yang balut ni adalah mak aku dah ni. Yang berbalut ni adalah mak aku. So tepi ni lah dia punya punca ni. Ni yang jadi tajam ni. Ni ada tajam ni. Aduh. So benda ni akan menjadi pengalaman lah bagi aku. Sebelum ni aku dah pernah kena pun hanya luka-luka ringan lah, tapi tak adalah luka seteruk macam ni. So mak aku yang balut lah ni. Mak aku balut, and then mak aku cuba bagi tenangkan aku. So buat masa sekarang ni aku hanya boleh buat kerja-kerja ringan saja. Nak buat benda-benda macam ni aku risau juga ni. Nanti kan terbuka pula dia punya tempat luka tu. So aku kena berhati-hatilah apabila aku nak mengendalikan kerja-kerja pomen ni. Ini guys, tu korang boleh tengok tangan aku yang aku dah buka daripada pembalut. Ini dia. Cuma aku tak boleh nak buat kerja berat lagi lah. Buat masa sekarang ni aku hanya boleh buat kerja-kerja ringan dulu. InsyaAllah kalau tangan aku betul-betul sembuh, barulah aku boleh meneruskan kerja-kerja projek motor CZ aku. And then satu lagi, korang doa-doakanlah supaya tangan aku cepat sembuh. Aku nak tunjuk dekat korang setelah aku siap pasang pada bahagian head engine EX5 pada si Evo Z aku. Ini dia guys. So tengok guys,
Ini hasilnya setelah aku pasang dia punya part-part komponen tepi belah ni, side cover, and then beserta dengan penutup sprocket timing chain. So rantai pun aku dah set, dia punya magnet pun aku dah cun-cun dah. Aku dah cun-cun marking dia sejajar dengan bahagian sprocket sprocket timing chain lah. Dia punya marking dia ni memang aku dah sejajar dah. So bahagian penutup tepi ni pun dah memang cun-cun dah. Cuma hanya tinggal bahagian karburator dengan exhaust, and then dia punya penutup lah beserta dengan bahagian magnet. So untuk bahagian karburator ni aku antara dua lah. Aku nak pakai karburator yang aku pakai untuk bahagian spek 53, ataupun aku nak beli karburator yang baru. So untuk ni aku akan buat di next video lah. So dalam video ni aku minta maaf lah guys, disebabkan aku tak buat video time lapse. Aku tak buat video time lapse disebabkan kalau aku buat video time lapse nanti video akan jadi panjang, nanti korang akan jemu pula. So aku cut terus lah. Aku tak cut terus, and aku tunjuk dekat korang lah hasil setelah aku siap pasang dia punya part-part komponen bahagian head. So kalau korang tengok video tadi, aku dah bagi tahu apa yang terjadi pada tangan aku setelah aku buat kerja-kerja pemasangan bahagian head lah. So sekarang ni aku nak tunjuk kat korang tangan aku sekarang ni. Ini dia tangan aku. Alhamdulillah ada perubahan lah daripada video sebelum ni. Ada perubahan, alhamdulillah. So aku ucap terima kasih atas doa-doa korang supaya tangan aku cepat sembuh. And then sekali lagi aku nak bagi tahu dekat korang, korang jangan lupa subscribe dan support dekat channel YouTube aku. And then kepada korang yang masih baru, ni ada lagi ni yang korang tengok video ni tapi korang masih belum subscribe lagi guys. Subscribe lah guys, support dekat channel YouTube aku guys. So dalam konten ni aku buat video ni adalah video untuk share ilmu sajalah guys. Untuk share ilmu yang mana korang ada masalah motor, korang boleh tengok video dekat channel YouTube aku. So dalam video dekat channel YouTube aku banyak aku berkongsi ilmu guys. Lebih-lebih lagi yang motor demak. Motor demak ni, yang mana ada korang masalah pecah enjin ke, bahagian bahagian piston ke, root ke, rantai kecil ke. So korang boleh tengoklah dekat channel YouTube aku. So sekali lagi korang jangan lupa subscribe dan support dekat channel YouTube aku. And then korang jangan lupa follow lah dekat channel YouTube, follow lah dekat TikTok aku. So aku rasa video sampai di sini saja. Kita akan jumpa di next live. Di next live pula dah. Aduh, tersasul guys, tersasul. Aduh. So korang jangan lupa support dekat channel YouTube aku, and then subscribe, and then korang jangan lupa follow dekat TikTok aku. Korang tengok ni dekat barang-barang ni, dekat ni. So barang-barang ni aku nak kemas-kemas. And then aku akan sambung balik lah di next video guys. Aku akan buat di next video. So kita akan berjumpa di next video. Korang jangan lupa guys, subscribe, like, komen dan share. And then kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Meanwhile, okay guys, ada sedikit video update yang aku belum tunjuk dekat korang. So sebelum aku nak end pada video kali ini, aku nak tunjuk dekat korang dekat bahagian skru head
engine EFI yang aku dah pasang ni. So aku nak tunjuk dekat korang skru-skru yang aku dah pasang pada engine head EFI C Evo Z aku. Ini dia guys. Skru daripada Thai guys. Ini adalah dia punya tiang head, tiang exhaust EFI brand daripada Thai. Ini dia guys. And then next, ini adalah skru block daripada Honda Vietnam. Ini Honda Vietnam. Next, so ini adalah dia punya head lah. Ini bahagian head. Ni head mana aku dah tak ingat ni. Ini bukan skru daripada K44 head ni. Ini bukan. Ini bukan. Ini aku tak ingat ni skru mana ni. Ini daripada Honda Vietnam juga ni guys. Ini Honda Vietnam. And then satu lagi, ini adalah skru kit. Ini adalah skru kit daripada Honda Japan. Ini adalah skru original guys. So ketiga-tiga ni adalah skru original. Ini skru kit. Ini dia guys. Ini skru kit. Ini skru kit yang original guys. So ketiga-tiga ni adalah daripada original guys. Ini Vietnam. Ini adalah Japan, dan yang kedua-dua ni adalah daripada Vietnam. So ketiga-tiga ni adalah original Honda. Ketiga-tiga ni adalah skru original Honda yang aku dah pasang pada engine head beserta dengan bahagian kit daripada ni tendang ni skru daripada skru Honda. So dekat head dengan bahagian kit tendang ni adalah skru original guys. Skru original. Cuma yang bahagian ni je. Ini aku tak tahu lah ni. Ini Orica atau yang lokal ni. Orica lokal ke atau OEM. So aku tak apa pastilah. Ada tanda harga lagi. So itu sajalah guys.